Tim para Perlis yakin boleh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil bin Muhammad Fauzi, berumur 31 tahun, berasal daripada arah Perlis. Saya anak sulung daripada 6 adik-beradik. Saya last sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Arau di Arau Perlis. Bermulanya saya dalam sukan lomba ni pada tahun 2012, daripada program iTalent yang dibuat oleh Jabatan Belia dan Sukan. Saya dengar cerita kata program iTalent ni untuk mencari bakat baru untuk mewakili Perlis dalam Para Sukma. Pada tahun 2012 juga saya masuk dalam sukan olahraga, tapi atas faktor kesihatan saya tidak mengizinkan, saya terpaksa tukar sukan, iaitu sukan boli padang. Sukan boli padang ni dia tak menggunakan tenaga yang banyak, tapi dia banyak menggunakan mental. Saya nak buktikan kekurangan bukan halangan untuk kita nak berjaya. Saya nak tunjuk pada golongan OKU kata tak ada perkara yang mustahil asalkan kita ada minat dan kemahuan. Perasaan saya teruja dan bangga kerana dapat mewakili Malaysia dalam kejohanan tertinggi dalam karier saya, dan saya membawa pulang pingat emas untuk Malaysia. Pengalaman saya dekat Hong Kong, saya dapat merasa padang Hong Kong dan dapat bermain dengan wakil negara yang hebat-hebat. Pengalaman yang menarik, dapat bermain pada bulan puasa dan waktu tu suhu sejuk dekat sana. Dekat sana cuma makanan susah nak dapat lah. Nasi pun tak ada, dia cuma ada lauk dan seafood, makanan lauk kan. Yang tu yang susah lah sana. Sana pun cuaca tak sama macam Malaysia. Sana lebih pada sejuk. Cabaran saya untuk bermain sukan ni, saya banyak tinggalkan kerja untuk training, untuk saya nak lebih bagus lagi. Dan untuk kekalkan bersemangat, saya telah tanamkan dalam diri saya untuk bermain berjaya di peringkat yang lebih tinggi lagi. Target saya seterusnya adalah untuk bermain di peringkat yang lebih tinggi. Contoh Sukan Asia, Sukan Commonwealth dan peringkat dunia. Pesanan saya kepada belia-belia di luar sana dan terutama atlet-atlet OKU, atlet-atlet para, jangan mudah putus asa. Teruskan usaha dan percaya pada diri sendiri. Sokongan keluarga sangat-sangatlah membantu. Saya harap keluarga-keluarga di sana dapat membantu OKU di sana untuk lebih berjaya, untuk lebih dapat semangat daripada family sendiri. Beliau banyak sangat membantu kami daripada atlet-atlet para ni, banyak membantu sangat. Kami terhutang budi lah dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis ni. Saya tak boleh nak saya mampu bayar dengan kemenangan saya ni lah. Daripada segi kewangan lah, banyak belia negeri Perlis banyak membantu kami, banyak sangat-sangat. Kami tak boleh nak
balas jasa tu lah. Kami boleh balas jasa dengan kemenangan yang saya dapat ni lah.